Selamat Hari Raya Wali Kota Madinah. Walaupun hujan sanggup ku redah kerana untuk Hari Raya. Yang ni sikit menyorok guna pisau dekat Masjid Nabawi. Potong dalam beg. Yang paling best kita orang buatnya jamuan. Minum air kosong dekat sini. Kita bagi gula-gula balik. Kalau tak cukup kita pergi beli lagi kat kedai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Bang Cik Live. Hello. Apa khabar semua? Bang Cik doakan kepada semua sahabat-sahabat Bang Cik Live dalam keadaan sehat sejahtera. Okey, alhamdulillah. Hari ni Bang Cik menunjukkan suasana jika anda lewat turun untuk solat Hari Raya di Madinah. Rata-rata kalau kita dengar masa malam, masa Bang Cik lepak dengan jemaah Malaysia, kebanyakannya mengatakan pukul 3 pagi kena masuk Masjid Nabawi kalau untuk solat di dalam Masjid Nabawi. Bang Cik tak pasti sebab Bang Cik turun lambat, semua pagar telah ditutup. Dan sekarang ni Bang Cik betul-betul berada di depan Hotel Grand Plaza. Memang dah tak boleh bergerak kat sini. Alhamdulillah, kat mana-mana pun kita, sebab Bang Cik bawa budak kecil. Sebab tu Bang Cik keluar lambat. Ni Eden, hai. Family Bang Cik yang tu Khadijah kat sana. Okey, it's okay. Bang Cik duduk dekat Emaar Royal. Emaar Royal. Sebab tu Bang Cik memilih hotel-hotel yang di sekitar Masjid Nabawi supaya Bang Cik tak kena sekat daripada luar. Kalau Bang Cik tadi lihat daripada hotel, memang jalan-jalan utama telah ditutup. Tak ada satu kenderaan pun. Dan sekarang ni orang dah boleh solat di tengah-tengah jalan. Okey, macam biasa hari ni sebenarnya Bang Cik pukul 9 pagi ada buat perjumpaan bersama subscriber makan rendang. Bang Cik dah bawa rendang daripada Malaysia. Daripada Kota Mekah. InsyaAllah doakan tak basi, boleh makan. Tapi sebenarnya orang Madinah pun ada bawa nasi minyak, macam-macam lah dia orang offer semalam. Kita tak tahu dia orang larat tak larat. It's okay. Pukul 9 pagi kita orang berkumpul dekat pintu 339, dekat berdekatan dengan Hotel Bang Cik. InsyaAllah Bang Cik akan tunjukkan suasana lebih kurang dekat sini. Lepas subuh tadi Bang Cik dah rakam sikit-sikit. Nanti kita akan playback. Okey, Zas. Dan Bang Cik di sini juga Bang Cik ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada orang Malaysia. InsyaAllah akan beraya di antara hari Isnin. Okey, dah solat dah sekarang. Dah panggilan solat, kita solat dulu. Okey, Zas. Tengoklah kita orang. Siapa yang teka tahun ni baju kita orang warna apa? Blue colour. Yeay.
Tengok bawah. Adik bagi gula-gula kat kawan-kawan. Bagi kawan-kawan gula-gula. Dah suasana dia. Bagi gula-gula. Itu baby lah. Oh, sorry. Adik bagi gula-gula. Inilah tradisi kat sini, kita bagi candy. Dah sempat main candy malam. Okey. Sampai-sampai tu kita beli sejadah. Murah-murah RM5. Sangat murah. Kita beli sejadah. Kedai Mak Kilau. Mak Kilau. Inilah kedai Mak Kilau dekat apa Iman Hotel. Buka Yusri Kehariu. Yusri Kehariu. Okey, jom. Jom. Hari ni kita beli dekat Mak Kilau. Bagi gula-gula tu. Adik, cepat. Dah bagi dah. Tu ambil gula-gula. Yang bagi kita bagi. Dah penuh dah. Kita orang pun lambat. Tadi bagi lepas subuh habis konsul dan tengoklah. Inilah suasana dia. Ya, inilah hujan nak sebenarnya. Madinah Nabawi depan kita. Allah. Kita orang tak tahu kat mana kita orang akan pergi. Suasana dia. Kalau betul-betul nak masuk Masjid Nabawi sebenarnya pukul 3 pagi. Pukul 3 pagi nak kena bangun, nak kena buka. Okay, jom kita bagi sejadah. Adik, abang bagi sejadah. Abang, bagi orang satu. Dah sampai dah. Bagi orang satu. Okey adik, bagi sejadah. Bagi sejadah. Abang bagi dekat orang. Okey bagi. Nah. Bagi satu-satu, one. Okey bagi. Okey. One only. Wahid mas. Okey. Okey dah berebut dah. Okey dah kelas. Okey kelas. Berebut dah. Aiden mana? Okey dah kelas anak. Anak mami saja dah. Okey, dah berebut, nasib baik tinggal lagi satu. Mana mami tadi? Inilah suasana dia. Kita bagi seribu pun tak cukup. Okey mas, mana yang depan tu? Ini dia. Kelas. Kita bagi gula-gula balik. Kalau tak cukup kita pergi beli lagi kat kedai. Ini pakaian tradisi Arab. Jom. Dah berebut dah. Ramai kita sedekah sejadah tu. Alamak duit tak bawa Bawa duit tak? Bawa duit. Bawa duit. Sebab Masjid Menuju Melayu. Kalau bawa duit tak bawa bawa lah. Tak apalah. Kita bagi apa setakat kita ada saja. Tapi kalau nak stiker kuat sebelah sana. Saya dah tak dengar apa dah ni. Jom. Masalah dia sekarang nak hujan. Tengok dah menitik lah. Dah tak boleh dah hadapan ni. Boleh ke? Gula-gula dah. Gula-gula. Tarik. Depan lagi. Duduk kat tengah-tengah jalan lagi. Dia orang siap buat tabung. Itulah suasana dia. Kalau tunggu lambat. Di Madinah. Mubarak.
Penuh masa jalan raya ni. Tak boleh buat apa ni. Dah tak boleh ke depan lah. Kalau bantu orang boleh ke depan. Kalau family lah, semayang depan. Depan ni. Depan jalan tu ada. Dekat depan signboard ni. Tapi dah Faidah. Jom. Eden happy tak? Ha? Dapat apa tadi? Dapat lollipop. Ha, okay. Are you happy? Because of what today? Today is apa? Hari Raya. Hari Raya. Okay, jom kita ucapkan selamat Hari Raya pada orang Malaysia, Indonesia, Singapura dan Brunei. Terima kasih kerana menyokong Bang Cik Live. Minta maaf hari ni pakai spek sebab sakit mata. Okey. Sinilah kita orang lepak tepi hotel saja. Tapi ini pun dah satu kenikmatan Mana-mana jemaah-jemaah Malaysia kebanyakannya dah masuk dari tadi pukul 12 malam. Okay. Selesai dah. Alhamdulillah untuk solat Aidilfitri di Kota Madinah. Tak sangka dalam berjuta-juta. Boleh masuk vlog bang ni bukan subscriber pakcik tapi orang Malaysia. Tu yang paling penting tu. Dalam berjuta-juta ramai-ramai Pakistan, India apa semua dalam solat tepi orang Malaysia sendiri. Alhamdulillah. Dia pun lepas tegur, lepas apa? Lepas solat ni. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Tengoklah suasana dia dengan suasana kegembiraan. Eden, are you happy? Because can eat the daytime? Okey. Okey, hari ni tahun ni alhamdulillah Eden puasa penuh Okey, untuk pengantar semua, tadi solat Aidilfitri manalah tahu siapa-siapa tengok sebab tahun ni orang Malaysia lambat Tak tahu hari besok ataupun lusa hari ni baru tengok anak bulan. Jadi kita tengok dekat sini tadi dalam 7 kali takbir dan 5 kali takbir solat Aidilfitri, dalam tengah-tengah tu mesti ramai tanya-tanya nak baca apa. Kita boleh baca doa ataupun kita yang paling ringkas subhanallah walhamdulillah Allahu akbar, insya-Allah. Okey, jom kita pusing-pusing tengok suasana selepas tu. Tapi lepas ni lepas pukul 9 kalau dah clear kita bolehlah buat makan-makan dekat bawah payung. Okey, Zaz. Ni one is signboard jalan. Signboard jalan. Okey, jom. Kita orang duduk lepak kat tiang ni sementara nak tunggu lift penuh. Tiba-tiba dapat je gula-gula. Eden dapat popcorn Eden Yes, tengok memang tradisi dekat sini kita bawa manisan ataupun gula-gula untuk dibagikan kepada budak-budak. Pakcik orang budak-budak pun orang bagi coklat, milk way. Bolehlah. Ni menandakan kita boleh makan siang hari ni. Alhamdulillah. Yes, you want? Yeah. Okey, bagi Eden. Eden nak try coklat milk. Okey, bismillah. Okey, insya-Allah. Inilah. Ni kita tak tahulah berapa juta orang sebenarnya yang menghadiri solat Aidilfitri dekat Madinah ni. Kalau kita tahu Masjid Nabawi ni pun boleh memenuhi kapasiti sejuta jemaah, dan dekat luar ni pun melebihi. Nanti kita tunggulah pengumuman rasmi daripada pihak Haramain berapa ramai orang solat Aidilfitri di Kota Madinah. Macam inilah suasana dia. Masjid Nabawi dekat je, pintu 339 dekat tu je. Tapi kita orang telah ditutup awal. Memang penuh lah depan tu. Okey, Zas. Jom. Yalah. Okey, sebenarnya dah ramai dah yang tunggu dekat pintu 339. Pakcik sebenarnya dah buat turun dah. Dah turun awal lah, rendang apa semua. Tapi tengoklah, Hujan turun, terpaksalah kita tunggu hujan. Okey. Tak tahu hujan. Walaupun hujan sanggup ku redah kerana untuk hari raya. Last sekali baju biru ni akan jadi color lain nanti. Tak apa. Dia jadi color rahmat. Okay, jom kita pergi ke
gate 339. Katanya ramai student-student Madinah apa semua dah nak menunggu Tapi tak tahu kita orang dapat tak port. Okey. Okey, akhirnya dah kita orang dah sampai dah dekat pintu 339. Tak sangka pula sahabat-sahabat kita semua pakai baju yang lebih kurang sama tahun ni. Ni dia. Ni orang Jeddah tapi beraya kat Madinah. Tapi dia bawa nasi minyak. InsyaAllah. Okey, minta-minta lah kering tapi kalau ikut lantai ni basah lagi. Dan minta ada tempat kering untuk kita orang berkumpul, menjamu selera dekat sini kot. Memang janji pun pukul 9. Sekarang baru 8.30. Ni dia. Ada ni kering ni okey dah ni kot. Sikit-sikit ni. Kat sini kering. Ambil tu, ambil kursi. Okey. Ambil pakai kursi hari ni. Jadi kita punya kenduri hari ni pakai kursi wakaf. Nasib baik kursi wakaf ni banyak. Alhamdulillah. Cuma meja mana nak cari meja? Ambil je lah kursi jadi meja. Kursi jadi meja. Ambil je kursi. Okey. Banyak kursi lagi. Nak jadi dia orang orang potong ketupat kat rumah. Plastik impit kat rumah, dia potong kat sini. Nak clear. Dia nak basuh. Wait. Ini skim menyorok guna pisau dekat Masjid Nabawi. Potong dalam beg. Potong 2 sebab takut nanti jatuh atas lantai pun rugi pula. Kosongkan satu. Ni Okey, ni makanan pertama dah sampai. Makanan kita orang lah. Sebenarnya ada lagi menu-menu lain. Belum sampai, semua driver-driver sangkut tengah jalan. InsyaAllah kita doakan dipermudahkan kepada semua yang mengangkut makanan ni. Tengok ada bawa kepek pisang. Alhamdulillah meriah jugalah, meriah walaupun kita berada di perantauan tengok ramai yang join. InsyaAllah, masya-Allah, tabarakallah. Eid Mubarak semua. Semua lapar ni 2 pagi dah masuk masjid ni. Alhamdulillah meja buffet kita orang dah memang tersedia pakai kursi. Sebabkan nak hujan kita orang makan cepat-cepat. Ni alhamdulillah ada sambal belacan hari ni. Mana jemaah umrah ni? Okey. Okey. Oh, ada air, baru beli air. Okey. Minta maaf lah. And hope. Okey, jom. Pakcik-pakcik lah yang buka, jom. Ayam masak merah pagi-pagi ni kita. Lepas tu ada daging apa ni? Daging kurma. Ayam gulai. Tengok ada acar. Dia dah buat macam jamuan besar ni. Tapi yang paling mahal kalau kat rumah kita tak apa. Kata puan ni nak serve orang. Ada insya-Allah. Dah buka lauk dah. Ni daging, ada gula-gula. Ada sambal udang. Ada apa ni? Gendang ayam. Ada ketupat, kuah kacang. Kuah kacang tak buka lagi. Nasi udang panas. Alhamdulillah dapat meraihkan bersama-sama dengan jemaah dan juga yang duduk Mekah dengan Madinah. Alhamdulillah. Mana nak saksi payung, bawah payung Masjid Nabawi. Meriah tak meriah sekarang ni dengan makanan apa semua. Alhamdulillah. Kalau kat Mekah pun pakcik tak pernah buat sambutan macam ni. InsyaAllah lah. Kalau next time kita beraya dekat Mekah, kita buat kat Mekah pula. Okey, tahun ni 2020 apa ni? 2025 kita sambut dekat Madinah dengan sama-sama rakyat Malaysia kat sini. Alhamdulillah meriah semua malu-malu lagi sebab baru berkenalan. Tapi dalam banyak-banyak cerita, pakcik ni cerita paling menarik. Sebab tunggu anaknya sesat nak balik hotel tak boleh. Lalah anak datang ambil dapat makan sekali. Alhamdulillah Haji, macam mana? Okey? Okey. Kejap lagi kita berkenalan. Okey. Barulah pakcik berkenalan. Rupanya pakcik selalu tengok dekat Facebook ni. Selera Mac Latte. Kalau daripada Jeddah nak balik airport apa semua boleh tempah insya-Allah. Nasi minyak daripada selera Mac Latte. Mac Kelantan ada Facebook.
Tak ada. Nak promo kat mana? Nombor telefon tak ada. Macam mana tu? Selama ni dia orang masak untuk geng-geng hospital King Abdul Aziz lah. Berada di Jeddah. Hari ni alhamdulillah bau pun wangi lah. Ni dia. Okey. Tengok. Alhamdulillah. Semua tiba-tiba jadi AJK. Inilah program last minute biasanya jadi. Last minute biasanya jadi. Kalau plan memang tak jadi. Alhamdulillah. Yang paling best kita orang buatnya jamuan. Minum air kosong dekat sini. Minum air kosong dekat apa? Masjid Nabawi. Bukan air Zam-Zam Ramai orang keliru tu ni bukan air Zam-Zam. Tapi sebenarnya bukan. Okey, jom kita pergi ke tapak jamuan lagi. Nanti lepas tu baru kita buat ucapan raya. Ucapan raya daripada semua, insya-Allah. Lepas kita makan-makan di sini. Tengok. Sebenarnya ada satu lagi yang nak bawa makanan tak sampai lagi ni. Bukan dah habis makan. Alamak hujan. Alamak hujan. Hujan ramai. Tak apa. Alhamdulillah. InsyaAllah. Jangan nak lalu tak boleh. Nak lalu sekejap. Sekejap Okey, Abang Arif okey? Okey. Okey. Tak sangka kan ada jamuan raya dekat Masjid Nabawi kan? Ya tu. Ustaz Iqbal okey? Alhamdulillah. Apa dia? Apa aktiviti yang pergi? Ada insya-Allah. Sementara ada rezeki. Nak salam pun. Pakai kamera sana, kamera sini. Okey. Belakang sikit. Tarik ke belakang sikit hujan. Tak apa, hujan kita intik ni. Okey. Memang hari ni hari hujan rahmat menuruni kota Madinah sempena dengan apa? Dengan Hari Fitri. Inilah bila payung ada, kita orang dah sewa dah payung. Tapi tak cukup nak menampung hujan. Payung kita orang dah sewa dah. Mahal kita orang sewa payung ni. Ni dia. Ni dia. Alhamdulillah. Terpaksa meja buffet kita ke tengah kan. Jangan jatuh sudah makanan tu. Okey. Setelah hujan kita orang berpindah dekat depan Noboroh ni. Kaki 5. Kat sini. Sambung makan kat sini . Tengok semua Abang Faizal kita. Bertukar lumus parking jauh-jauh bawa makanan. Terima kasih banyak-banyak. Sama-sama. Okey. Menjayakan program makanan Malaysia di tepi Masjid Nabawi. Okeylah. Kita pun tak ada ucapan raya hari ni sebab tadi hujan semua dah lari. Okey. Kita akhiri program kali ni. InsyaAllah kita teruskan untuk next vlog. InsyaAllah. Okay, bye. 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 Bang Ci. Like. Bye.